Hai dan Assalamualaikum semua. Kebun saya ni memang dia terletak dekat tengah-tengah hutan lah. Memang tak ada akses elektrik dan akses utility air langsung. Dan kebun saya ni dia terletak dekat atas bukit. Kalau korang tengok belakang ni memang bukit lah. Bila kita ukur ketinggian bukit ni dia dalam 35 meter daripada bawah kolam sana tu kan. Memang agak tinggi lah. Dulu ramai orang tak suka buat kebun dekat bukit langsung kan. Tapi lately ni saya tengok ramai juga yang dah start cari kebun dekat bukit, dekat lereng bukit dan atas bukit. Sebab banyak manfaat sebenarnya dan view dia memang boleh dikatakan cantik lah. Tapi untuk video hari ni saya nak share cara saya siram pokok dekat kebun saya ni tanpa menggunakan apa-apa jenis pump, termasuk pump elektrik ke, pump solar ke, pump diesel kan. Kita hanya menggunakan daya graviti saja. So untuk maklumat, kebun saya ni ada lebih kurang 50 pokok yang perlukan air lah. Jadi yang pertama, sistem pengairan yang saya buat ni mesti boleh menyiram ke semua pokok dalam tanah kebun ni, tak ada yang terkecuali. Yang kedua, mestilah semua pokok dapat jumlah air yang sama. Contoh macam durian Musang King kita kan, kita target 10 liter sehari. Jadi semua pokok durian Musang King mesti dapat 10 liter sehari lah. Kalau pokok manggis pula kita target 5 liter sehari. Jadi semua manggis mesti dapat 5 liter sehari, tak ada yang kurang dan tak ada yang terlebih lah. Yang ketiga, pipe saya mestilah tidak memerlukan maintenance yang kerap. Sebagai seorang yang pemalas kan, saya memang tak suka buat maintenance. Jadi saya akan buat piping tu yang tak ada airlock, tak ada tersumbat dan macam-macam lagi lah berkaitan dengan piping ni lah. Yang keempat, mestilah boleh upgrade untuk upgrade pada masa akan datang. Dan yang kelima, mestilah saya boleh menggunakan siraman secara timer, atau saya boleh siram dengan menekan button dekat handphone saya sahaja. Tanpa buang masa lagi, jom tengok cara saya siram pokok saya. Okey, sekarang kita dekat puncak tanah. Ini puncak tanah saya lah. Dekat sini saya letakkan 3 tangki 300 gallon. Jadi total air dalam tangki ni lebih kurang 3000 liter lah. So air saya daripada rem pump ni dia akan masuk ke tangki yang pertama. Sana tu adalah tangki yang pertama. Dan dia akan masuk ke tangki kedua dan ketiga lah. Ada sedikit filter dalam tu lah. Lepas tu dia akan keluar dekat bahagian ni. Dekat bahagian ni. Kalau tengok dekat sini ada motorized ball valve. Yang ni boleh dikontrol menggunakan phone sahaja. Memang sangat mudah lah. Lepas tu kalau tengok dekat bahagian sana tu ada controller dia. Iaitu controller dia. Di dalam tu ada wifi board, controller, bateri semua ada dalam ni. Ni dia punya solar. Solar dia tak berapa nak besar sangat. Dan dia connect dengan wifi extender saya yang tu. Cuba kalau korang tengok, korang nampak tak? So daripada pipe 2 inci ni tadi, kita akan pecahkan kepada 4 pipe 0.5 inci ataupun setengah inci lah. Sebenarnya semua benda ni ada kiraan dia. Dia bukannya kita boleh hentam je lah. Kalau nak belajar kiraan dia tu, boleh komen dekat bawah ni. Nanti saya akan buat satu video khas untuk pengiraan lah. So daripada 4 pipe ni tadi, dia akan terus pergi ke pokok-pokok saya. Jom kita tengok mana dia bawa kita. So daripada 4 pipe ni tadi kan, dia akan terus pergi ke pokok-pokok saya dekat bawah. Jadi satu pipe ni dia boleh cover sehingga 2 teres. Dan air akan keluar secara drip dekat semua pokok lah. Sekarang tak ada air keluar sebab saya belum on lagi lah. Nanti saya akan onkan dia supaya korang semua boleh tengok lah. Kalau korang perasan kan, saya ada guna PCV atau PCJ lah, atau kita panggil dia pressure compensation valve lah. Benda ni untuk membantu balancekan pressure daripada pokok atas dengan pokok bawah. Jadi tak ada isu pokok bawah terima air sampai banjir kan. Tapi pokok atas terima 2-3 titik air saja. Dan PCV ni pun function dia sebagai flow limiter. Nampak tak dia ada tulis 8 liter ni. Ni maksudnya flow rate dia 8 liter per hour lah. So maksudnya dalam masa sejam dia hanya benarkan 8 liter air sahaja yang keluar dekat piping dekat pokok ni. So kalau kita nak siram 16 liter, kita kena buka siraman selama 2 jam lah. Dengan menggunakan PCJ ni, semua pokok akan dapat air yang sekata. Panas pakai topi ni. Tapi benda ni semua kena kira. Kalau tak kira, airlock akan jadi dalam pipe dan akan susahkan kita di kemudian hari lah. Nampak macam senang je buat piping dekat bukit ni kan. Tapi sebenarnya susah sikit lah. Tapi dia tak perlu pun pump-pump yang besar tu kan. Pakai valve je terus dah boleh siram air. Siap kita boleh set pukul berapa kita nak siram.
atau kita nak siram pakai Google Assistant pun boleh, ataupun kita nak tekan dekat handphone pun boleh. Memang sangat senang lah, cuma mesti kena follow rule kiraan dia. Kalau tak ikut kiraannya betul, macam-macam isu boleh jadilah. Isu paling kita tak nak jadi adalah isu airlock, sebab siraman graviti ni dia tak mampu untuk tolak angin dalam pipe tu secara graviti lah. Jadi kita kalau bila ada airlock tu kan, kita kena datang kebun untuk cari tempat airlock tu, dan kita terpaksa release dengan cara manual atau potong pipe tu. Alhamdulillah setup saya buat ni tak ada apa-apa problem langsung, tak perlu maintenance langsung. Memang configuration ni configuration yang terbaik yang saya dapat ilham untuk buat lah. So sebelum saya nak demo siraman ni, jangan lupa tekan button subscribe tau. Okay, jom kita tengok. So kita akan try siraman menggunakan Google Assistant lah, ataupun kita boleh je tekan button dekat handphone ni. Tapi saya try pakai Google Assistant lah. Okay Google, turn on zone A. Okay, I turn zone A on. Okay, so kita dah turn on zone A. So sebabkan kita pakai siraman graviti, kita tak pakai pump, jadi dia memerlukan beberapa saat untuk air sampai daripada tangki lah. So daripada sini ke rumah tu lebih kurang 7 ke 10 meter kalau tak silap saya. Yang ni yang dah stabil lah, dia punya air tu dah stabil. Dia akan keluar 8 liter untuk 1 jam. Semudah itu saja siraman dekat kebun ni. Tak perlu kita guna pump dan air semua dapat secara sekata. Okay, kalau korang tengok sini, ini air keluar secara stabil lah. So maksudnya kalau kita biarkan 1 jam, air dia akan dapat 8 liter untuk 1 jam. So kalau kita nak siram 16 liter, kita hanya perlu siram 2 jam sahaja. So memang sangat senang lah untuk siraman dekat kebun bukit ni. Tak perlu pump, tak perlu solar pump, tak perlu elektrik, tak perlu pakai diesel pump. Hanya pakai satu valve kecil macam tu saja dah boleh siram keseluruhan bukit. Okay, tadi kita dekat atas sana kan. Okay, kita pergi bawah pula, kita tengok kita inspect semua. Okay, nampak air turun kat sini, air turun. Dekat sebelah ni pun kalau korang dengar ada bunyi air juga. So dia pun turun. Dekat sini pun turun juga, tak ada isu. Nampak turun. Nampak tadi isu airlock lah. Kita buka tak sampai 1 minit, dia akan siram dekat semua tempat ni. Dia akan siram lah. Dia akan siram sampai bawah sana. So dengan menggunakan motorized bore valve tadi, kita dah selesai lah masalah kita. Tak perlu pakai pump langsung. Alright. Dekat sini pun nampak. Ni teres ketiga. Teres ketiga. Okay, semua keluar air. Okay. So nampak tak ada 2 PCV kan? So satu ni 8 liter per hour, sana pun 8 liter per hour. Jadi pokok ni memang kita target untuk dapat 16 liter untuk satu hari. Jadi kita hanya perlu siram 1 jam sahaja, sebab sini dah keluar 8 liter. Sana pun dah keluar 8 liter, so total 16. Alright. Sangat mudah, saya boleh hanya tekan dekat bahagian ni untuk on, dan saya boleh off dengan tekan bahagian ni lah. Saya buat contoh. Dia akan tutup lah air tu. Kalau saya on, dia akan on lah. Okey, semua dapat tak idea dan konsep cara kita nak siram dekat kebun yang berbukit ni lah. Kalau dapat, Alhamdulillah. Kalau tak dapat, kena tengok balik ataupun join kelas lah. Jadi kenapa saya tak siram pakai pump je kan? Sebab yang pertama, saya tak ada elektrik TNB dekat sini. Langsung tak ada lah. Keduanya, kalau saya pakai pump elektrik, saya kena pasang solar dan telan kos yang agak tinggi. Yang ketiga, kalau saya pakai pump diesel, saya kena datang setiap hari untuk on pump tu. Jadi setiap hari memang buang masa saya lah. Dan yang paling penting, pump diesel ni bising. Saya memang tak suka bunyi bising. Lagi-lagi dekat kebun saya yang tengah hutan ni, saya nak ketenangan lah. Dan sebab yang terakhir, buat apa saya nak bazir-bazir? Lebih baik kita guna daya graviti yang percuma, yang Tuhan dah bagi dekat kita lah. Jadi itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa subscribe YouTube saya ni untuk video yang lebih bermanfaat lagi. Jumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.